Kita mungkin rasa mustahil untuk kumpul RM1 juta sebagai dana persaraan. Sebab bila kita tengok angka 1 juta tu, kita terus fikir banyaknya, macam mana nak kumpul ni. Tetapi saya percaya kita masih ada peluang untuk kumpul 1 kilogram emas bermula dari sekarang. Hari ini harga 1 kilogram emas masih sekitar RM500,000. Memang nampak besar, tetapi kita tak perlu beli 1 kilogram sekaligus. Kita boleh mula dengan 1 gram, kemudian tambah lagi sedikit demi sedikit ikut kemampuan kita. Bila ada lebihan, tambah lebih. Bila pendapatan meningkat, tingkatkan simpanan kita. Yang penting jangan berhenti menyimpan emas. Sebab dalam perjalanan membina simpanan emas, kita bukan hanya mengumpul gram, kita sedang mengumpul nilai untuk masa depan. Kalau harga emas terus meningkat dalam jangka masa panjang, tidak mustahil beberapa tahun lagi nilai 1 kilogram emas boleh menghampiri atau mencecah RM1 juta. Tetapi jangan tunggu harga emas jadi 1 juta baru nak mula menyimpan. Sebab ketika itu mungkin kita akan berkata, kalaulah aku mula masa harga 1 kilogram masih sekitar RM0.5 juta. Jadi kalau sasaran 1 juta nampak terlalu jauh, tukarkan sasaran itu kepada 1 kilogram emas. Mulakan dulu dengan 1 gram yang pertama, kemudian tambah 10 gram, 100 gram dan teruskan sehingga cukup 1 kilogram emas. Tak perlu laju, yang penting mula sekarang dan konsisten. 1 gram demi 1 gram, insya-Allah 1 kilogram boleh menjadi dana persaraan yang realiti. Pandang-pandang hati berkenan, tidur malam wajah terbayang, renung-renung hati keliru, siapakah di hatimu? Jeling-jeling mahu memandang, dua mata bertentang mata, harap-harap pula bertemu, bimbang nanti resah menunggu. Saya terima soalan, jika pemilik akaun Gap meninggal dunia, apa jadi dengan emas dalam akaun itu? Hilang macam tu saja ke? Jangan risau. Save dan share video ini untuk rujukan. Anda tak perlu risau kerana emas dalam akaun Gap adalah milik pemilik akaun. Jika berlaku kematian, Public Gold akan menguruskan tuntutan mengikut prosedur pengurusan harta pusaka. Sama seperti wang dalam akaun bank. Untuk membuat tuntutan, waris hanya perlu hadir ke cawangan Public Gold dengan membawa 4 dokumen penting seperti sijil mati, surat kuasa tabir atau dokumen berkaitan daripada mahkamah, kad pengenalan waris, dokumen yang boleh membuktikan hubungan antara si mati dan waris. Selepas dokumen lengkap disahkan, proses tuntutan akan diteruskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Jadi, simpanan emas di Public Gold bukan sahaja mudah, malah harta kita tetap boleh dituntut oleh waris mengikut proses yang betul. Kalau anda baru nak mula menyimpan emas, daftar di bawah delay aktif supaya setiap urusan lebih mudah dan anda boleh mendapat bimbingan secara percuma. Okey, tuan-puan, bila beli emas mesti dapat emas, mesti emas ni ada sampai di tangan tuan-puan lah. Lagi besar item emas, lagi kuat aura dia, lagi kuat semangat dia tuan-puan untuk tambah simpanan emas. Kalau tuan-puan ada emas yang besar-besar ni, duit berbeza kalau duit, tuan-puan ada duit, lagi tuan-puan tengok, lagi godaan dia nak berbelanja tu lagi besar. Emas, naluri kita pada emas, bila tuan-puan ada emas ni, godaan dia ialah nak simpan lebih banyak. Jadi bagus, godaan tu bagus. Okay. Apa beza antara dinar dengan gold bar? Okay, dinar ni tuan-puan bentuk bulat, gold bar segi 4, petak ni, nampak? Emas ketulinan, tengok ketulinan berapa? 999.9. Yang ni 999.9. Ketulinan sama. Harga per gram sama tuan-puan. Harga per gram pun sama. Beza dia, dinar adalah ukuran berat bagi emas. Satu dinar ni, tengok satu dinar. Saya ambil yang lama punya, yang loose punya. Yang ni dah tak keluar dah. Satu dinar ni, tengok. Saiz dia kecil sikit pada 10 sen. Okay. Berat dia 4.25 gram. Dinar ni adalah ukuran berat bagi emas. Okay. Berat emas ni dikira, ada yang pakai gram. Yang ni gram. Malaysia kita pakai gram. International dia pakai ounce. Yang ni nampak gram dia tulis. Nampak, tuan-tuan nampak ni. Dia gram. 100 gram. Kalau international dia tak ada gram-gram macam ni. Dia OZ. Ounce. 1 troy ounce maksudnya 31.1 gram. Ada tempat dia perkiraan gram berat emas dia kira dalam tile. Ada rial berat. Tapi dinar emas ni zaman dulu lah, zaman Rom, zaman kerajaan Islam dulu, dia panggil satu dinar, ukuran berat dia ialah dinar. 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar macam tu. 1 dinar 4.25 gram. Public Gold untuk dinar ni, Public Gold ada suku dinar. Ni suku dinar suku dinar ni berat dia berapa? 1.0625 gram. Public Gold ada setengah dinar. Ini setengah dinar. Setengah dinar ni berat dia berapa?
2.125 gram. Ini 1 dinar. Dan public gold ada 5 dinar dan 10 dinar. Mana lagi bagus? Sama bagus. Kalau tuan-puan yang suka yang bulat-bulat macam ni, ambil yang dinar. Kalau suka yang keping-keping macam ni, ambil ni. Saya kumpul semua lah. Kumpul semua. Item macam 1 dinar ni tuan-puan, dia bagus lah. Kalau nilai dia, kalau tuan-puan nak guna sebagai untuk pajak, untuk backup belanja hangus, 1 dinar ni boleh dapat 1,000 pinjaman, 1,100 macam tu lah. Pajak dapat 1,000, pajak dapat 1,000. Okay. Kalau tuan-puan nak guna duit tapi boleh tebus dalam masa 6 hingga 12 bulan, boleh saya saja boleh pajak lah. 3 tahun akan datang, harga emas akan melonjak. Dijangkakan akan menghampiri 1,000 untuk 1 gram. Saya bukan nak menakutkan, tapi ini adalah realiti. Harga emas tak pernah jatuh teruk, namun tahun demi tahun harga emas meningkat naik. Bila kita dengar berita ni, kita kena buat satu tindakan lah. Kita ambil sikit daripada gaji yang kita dapat, kita mulakan buat simpanan emas. Saya nak mengajak semua yang melihat video ni untuk kita mulakan simpanan emas dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampu 1 gram 1 bulan, buatlah 1 gram 1 bulan. Kalau yang berkemampuan lebih daripada itu, buatlah simpanan lebih daripada itu. Tapi bagi siapa-siapa yang hanya mampu untuk buat pembelian 0.5 ataupun 0.5, buatlah setakat mana yang kita mampu, asalkan kita ada buat simpanan emas. Terima kasih. Ini 100 gram, ini pun 100 gram. Sama tapi tak serupa. Jom saya kongsikan perbezaan. 100 gram gold bar keluaran Public Gold. Yang ini adalah 100 gram gold bar, desain bunga emas yang lama. Dekat belah depan ni dia ada corak bunga-bunga. Dekat belakang ni dia ada corak batik, ada tulisan Public Gold. Dan ini adalah sijil ketulinan 100 gram, iaitu yang berwarna biru. Yang ini pula adalah 100 gram desain klasik, desain terkini keluaran Public Gold. Dia punya sijil ketulinan dia sekarang ni tak melekat bersama dengan emas 100 gram ini. So sijil ketulinan ni ada ditulis sama juga macam bunga emas yang lama. Dia tulis 100 gram, ada QR, ada nombor siri. Kenapa dia dalam bentuk kapsul? Supaya dia sangat mesra Arhanu. Berbanding kalau kita bawa 100 gram yang ini dekat pusat Arhanu, biasanya Arhanu akan kopek emas ini, keluarkan daripada kad, daripada sijil ketulinan sebab dia nak buat ujian ketulinan. Kalau tuan-puan nak kumpul 100 gram gold bar ni, harga hari ni tengah turun ya. Harga sekitar RM64,000. Dan sekarang ni dah tak ada kaedah easy payment purchase, tuan-puan kena bayar secara full payment. Kalau kita rasa tak mampu nak bayar full payment, tuan-puan menabung saja 1 gram setiap bulan di dalam akaun Mascap. Jadi setiap bulan pada konsisten, nanti mungkin dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang, tuan-puan dah cukup RM100, boleh withdraw daripada akaun Mascap. Inilah ni Public Gold ni, ramai orang realize their dream yang tak pernah fikir pada masa dulu sebagai pekerja, sebagai garmen atau sebagai swasta, sektor swasta, tak akan sampai boleh enjoy trip sebegitu mewah. Mengapa saya design PGLS punya trip begitu mewah? Kita start from Dubai. Wah, mewah trip. Semua sudah tak boleh tidur. Selepas datang dari trip itu, tiap-tiap tahun aku qualify. Bagilah 3 million sale, qualify 1 tiket. 6 million sale, 2 tiket. So kita qualify 500 tiket tahun lepas. So we're going to spend about 15 million tahun depan, 15 juta ringgit untuk Budapest punya trip. Termasuk itu Jongkong Master.